Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali bersiaran dalam Bicara Ilmu episod 3, inovasi pendidikan bukan lagi pilihan tapi satu keperluan. Baiklah Cik Kati, kita sambung soalan kita. Sejauh mana intervensi pendidikan ni memainkan peranan dalam inovasi, dan adakah setiap guru perlu merancang intervensi untuk membantu murid yang memerlukan? Okey, terima kasih Cik Aiza. Berkaitan dengan soalan tadilah, kalau kita tengok intervensi ni, saya rasa ramai cikgu yang tahu, sebab bila intervensinya dia melibatkan langkah yang berlainan daripada yang sedia ada sekarang ni. Okey, contohnya kalau KPM dah umumkan kita perlukan intervensi dalam PDP, sebab kita peranan kita sebagai guru adalah untuk membantu pelajar kita yang ada kelemahan lah. Kalau lebih mendalam lagi, kita akan memberi fokus kepada membantu murid yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran. Okey, kalau dalam bentuk intervensi ni, cikgu kena lihat juga kelemahan, dan juga sebagai cikgu ni kita kena tengok kelebihan pelajar itu, di mana adanya masalah. Daripada masalah itu, macam mana kita melaksanakan pengajaran kita dalam bentuk intervensi secara sistematik, iaitu secara teratur, dan juga daripada situ kita kena menyediakan strategi yang sangat khusus lah untuk membantu pelajar kita dalam bentuk meningkatkan kefahaman pelajar itu dalam sesuatu kemahiran. Kalau selain daripada itu, walaupun kalau kita tengok tidak semua cikgu yang melaksanakan intervensi ini dalam bentuk mereka melihat intervensi ini adalah salah satu benda yang sangat kompleks sebenarnya. Tetapi kalau kita tengok setiap guru ni, kita kena wajar peka terhadap pelajar kita, sebab mereka ni perlukan keperluan murid ni untuk mengambil langkah yang menyesuaikan pengajaran agar semua murid dapat belajar dengan lebih berkesan lah. Bagi saya. Okey, Cikgu Kati. Kalau kita lihat kebanyakan guru-guru kita ni sebenarnya masih lagi kurang teliti tentang bagaimana pelaksanaan intervensi dalam bilik darjah tu. Maklumlah sekarang ni perkataan intervensi tu macam baru lagi didengar kan. Sebelum ni ada perkataan lain, cara untuk penambahbaikan, tapi sekarang kita guna intervensi. Apa pandangan Cikgu Kati tu? Kita nak, apa yang perlu kita lakukan kepada guru-guru nak kita bantu untuk mereka yang masih lagi kurang teliti dengan pelaksanaan intervensi dalam bilik darjah tu sendiri? Okey, sebenarnya soalan yang sangat menarik sebenarnya. Okey, bagi saya intervensi dari segi perspektif dan juga persepsi seorang cikgu, mereka anggap bahawa penggunaan modul ataupun buku-buku yang sedia ada ataupun buku bacaan yang dah ada dalam pasaran ini adalah satu intervensi. Bagi saya tak terimalah, sebab bagi saya pelajar kita mereka ada satu kelebihan. Kalau kita beri buku yang sama, walaupun benda tu dalam penyusunan yang betul, tetapi belum lagi kita tak memahami, selagi kita tidak memahami pelajar kita, maka di situ kita tak dapatlah melaksanakan satu intervensi yang baik. Sebab mereka ni sebelum melaksanakan sesuatu intervensi, kita kena tengok dari segi personality, tengok persekitaran, dari segi lokaliti pelajar itu, mungkin pelajar daripada bandar, pelajar daripada luar bandar. So mereka perlukan satu pendekatan yang sedia ada dalam persekitaran mereka. Maka kita melaksanakan intervensi dalam bentuk maujud, dalam bentuk bahan konkret. Saya rasa benda tu mereka boleh rasa, mereka dapat lihat benda tu, mereka boleh bergerak dalam bentuk kinestetik. Dekat situlah kita boleh nampak cetusnya intervensi tu memberikan impak yang sangat mendalam lah, dan pelajar itu akan sentiasa mengingati apa yang kita melaksanakan dalam PDP ataupun dalam bentuk intervensi, maupun juga kalau kita tengok dalam kita setakat kita gunakan modul ataupun buku-buku yang sedia ada ni, saya rasa tidak memberikan impak yang sangat mendalam lah. Itu perspektif saya. Saya rasa cikgu-cikgu di luar sana harus kena memahami pelajar kita dan juga keperluan pelajar dan kelebihan. Daripada situlah kita kena cetuskan satu idea untuk dalam bentuk intervensi dalam meningkatkan keyakinan ataupun penguasaan dalam kemahiran pelajar kita lah. Jadi tak salah kalau saya katakan bahawa guru itu sebenarnya perlu kreatif dalam mencipta intervensi, sebagaimana yang betul, kita nak kaitkan dengan inovasi. Betul? Ya, betul Cik Aiza, betul. Okey, bersetuju dengan pandangan saya. Ya, terima sangat kasih setuju. Cik Kati. Seterusnya Cik Aifah senyum. Cikgu Aifah. Okey, kita ada soalan untuk Cikgu Aifah. Orang hebat ni Cikgu Aifah. Cikgu Aifah, bagaimana Cikgu Aifah melihat peranan teknologi digital dalam memacu inovasi pendidikan di masa hadapan?
pada pandangan Cikgu Haifa Okey, sendiri? bagi saya lah, kalau penggunaan teknologi digital ni, dia sebenarnya adalah apa kita kata, pemangkin utama yang sangat penting sebab kita nak bergerak seiring dengan perkembangan semasa lah, dengan generasi pelajar kita sekarang. Jadi saya rasa dia merupakan pemangkin yang utama lah, sebab dia nak bagi pada pelajar tu akses pembelajaran yang fleksibel. Kalau dulu pelajar bergantung pada buku teks, pada kelas, tapi sekarang kita tengok pembelajaran ni pelbagai. Macam saya sendiri, kita ada gunakan grup WhatsApp, so kita boleh share pelbagai bahan yang interaktif kepada pelajar. Jadi lebih menariklah untuk pelajar tu terokai konsep dengan lebih mendalam. Okey, selain daripada tu, saya rasa dalam penggunaan teknologi ni sebenarnya dia bukan menggantikan guru, tapi sebenarnya guru yang tak menggunakan teknologi ni sebenarnya kita akan ketinggalan. Sebab pelajar kita dia mahir teknologi. Tapi bila kita tak seiring dengan perkembangan yang ataupun kemahiran yang pelajar kita kuasai itu, kita akan ketinggalan. Sebab kalau setiap hari kita nak gunakan buku teks, kita nak suruh pelajar baca sahaja, lama-lama dia akan bosan masuk dalam kelas kita. Macam hari ni lah, tadi saya sempat masuk kelas, jadi kita gunakan sekarang pembentangan. Kalau dulu kita gunakan kertas mahjong, tapi hari ni saya bagi pada pelajar saya cukup sekadar dia guna buku dia sendiri, lepas tu saya ambil gambar, saya tayangkan guna iPad. So dia seronok sebab dia tengok hasil tulisan dia terpapar besar di skrin dalam kelas kita. So saya rasa teknologi ni sangat penting, tapi saya nak tekankan juga, dalam kita berinovasi ni bukanlah kata wajib kita masukkan teknologi tu. Sebenarnya inovasi ni bukanlah wajib. Macam Cikgu Kati cakap tadilah, teknologi ni sebenarnya alat. Okey, tapi kita kena guna jugalah untuk menarik minat murid kita. Okey, bila Cikgu Haifa mengatakan guru yang tidak menggunakan teknologi, jadi saya rasa Cikgu Haifa adalah generasi Y sama macam saya generasi Y, bukan Gen Z lagi Okey, jadi generasi Y, bagaimana Cikgu Haifa membantu guru di sekolah Cikgu Haifa tu yang tak langsung gunakan teknologi tu? Cikgu Haifa nak bantu galakkan mereka. Apa cara Cikgu Haifa ni untuk bantu guru tu? Kita bukan kata kita luas sikit pada inovasi ni, sebabnya inovasi kan agak sukar bagi guru-guru kita yang ada di generasi X kan. Ada kan di kalangan tu. Apa peran Cikgu Haifa boleh bantu kepada guru yang tak gunakan teknologi ni, terutama dalam PDP dalam kelas? Okey, setakat ni lah apa yang saya buat dalam kelas. Kita gunakan teknologi ni, kita share lah pada cikgu-cikgu apa bahan yang kita guna, kita tunjuk contoh. Lepas tu kita dapatkan maklum balas pelajar. Kadang-kadang saya berkongsi untuk guru ni, macam saya kata tadi, bersama rakan-rakan yang mengajar kelas sama. So bila dia dapat feedback daripada murid kita, kata guna teknologi, guna paparan LCD ke, dia lebih menarik, guna kuis melalui Google Form ke, dia rasa lebih seronok. Jadi kita buat perkongsian sebegitulah. Jadi bila cikgu-cikgu lain tengok ni, dia rasa macam macam mana nak buat. Saya ni suka kongsi Canva terutamanya. Kalau kat sekolah saya boleh edit dengan cepat, jadi diorang tanya, kita kongsi yang simple-simple dulu. Lepas tu itulah yang akan menimbulkan minat diorang untuk tanya dengan lebih mendalam, dan lepas tu diorang akan gunalah dalam kelas sendiri. Jadi Cikgu Haifa berjaya lah. Paling mudah Canva lah. Kira ramailah dah tu yang berminat dah menggunakan teknologi. Ya, betul. Cumanya kami ni tak sempat lagi nak buat LDP yang besar-besaran. Kalau dalam kecil-kecilan tu adalah kita share buat macam mana nak guna Canva, macam mana nak buat poster dengan cepat. Sebab Canva sekarang dia dah upgrade dah. Banyak cikgu-cikgu boleh buat poster dengan cepat, boleh buat slide dengan cepat, sangat banyak lah. Okey, bagus Cikgu Haifa kita ni Cikgu Haifa. Jangan rasa tenang lagi. Ada lagi satu soalan Cikgu Haifa sebelum kita beralih ke yang seterusnya. Okey, soalan saya Cikgu Haifa. Kita sedia maklum ya tuan-tuan semua, Cikgu Haifa ni dia bukan sahaja hebat dalam pembentangan anugerah guru inovatif Negeri Pahang. Saya dimaklumkan 3 tahun ya Cikgu Haifa menyertai pertandingan tersebut. Betul? Ya, 3 tahun betul. 3 tahun berturut-turut. Hebat di situ, tapi juga di pentas yang platform yang berlainan juga Cikgu Haifa ni tetap ada peranan dia bersama dengan anak murid, betul? Ya. Okey. Jadi di sini soalan saya adalah, apakah inspirasi atau pengalaman peribadi yang sangat mendorong Cikgu Haifa ni nak terlibat dalam penghasilan inovasi ni?
Okey, menarik tu sebenarnya soalan tu sebab saya rasa soalan tu sangat dekat dengan saya. Jadi inspirasi saya untuk mencubakan diri dalam inovasi ni sebenarnya adalah murid saya, pelajar saya. Jadi murid ni dia pelbagai. Kadang-kadang bila saya tengok murid saya ni, dia ada kemahiran, dia ada kebolehan yang dia tak sedar. Bila kita kata, cikgu rasa kamu boleh bentang, cikgu rasa kamu boleh buat ni, dia tak percaya. Jadi sebenarnya kenapa saya nak masuk sangat dalam inovasi ni, sebenarnya murid lah. Sebab saya nak bagi contoh pada dia orang, sebenarnya kita bermula dengan, memang semua orang takut untuk mula pada permulaan tu kan. Memang takut sebab kita takut pandangan orang, kita takut kita gagal. Tapi sebenarnya bila kita buat benda ni, kita tengok dulu pada kita punya niat lah. Sebab kalau saya, setiap kali saya buat inovasi ni, sebenarnya saya niatkan untuk murid saya nak ubah dia. Sebab dulu saya pernah lah, tahun pertama saya berpindah sekolah, sebab saya ni di SMK Mahmud saya baru tahun kelima. Jadi bila saya berpindah sekolah, saya tak dapat ajar subjek yang sebelum ni di sekolah lama. Jadi mula-mula saya rasa macam satu benda yang kita kata macam cabaran lah. Tapi saya ambil cabaran tu ke arah yang positif. Saya kata saya kena ubah lah, saya yang kena adapt dengan situasi baru. Jadi saya mulakan inovasi tu dengan student di sekolah baru saya ni lah. Jadi bila dia berjaya, kelas hujung, inovasi pertama saya adalah daripada pelajar kelas hujung. Tapi dia boleh naik di pentas negeri di mana dia orang dapat johan. So benda itulah yang menyebabkan lama kelamaan murid-murid lain pun dia bercerita kan. So dia rasa macam yakin rupanya boleh sebenarnya. Tak kisah saya ni sebenarnya di kelas mana. Jadi bagi saya lah, inspirasi paling besar adalah murid-murid lah. Sebab saya nak jadikan saya sebagai contoh. Kalau cikgu boleh, dia pun boleh. Sebab saya cakap kat dia, cikgu ada untuk kamu. Kenapa kita nak takut kan, selagi mana kita tak mencuba. Okey.